أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده نستعينه نستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، أفضل الصلوات والتسليم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. Tuan-tuan puan-puan yang saya hormati lagi dikasihi Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala sama-sama dapat bertemu pada malam ini, dan rasa agak segar di dalam hati kita apabila kita duduk di dalam majlis yang kita hadir dengan niat kita, dengan tujuan kita yang bersih, yang ikhlas, untuk kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih lagi bila kita masuk ke dalam rumah Allah, rumah Allah yang penuh keberkatan dan rahmat ini, yang mudah-mudahan sentiasa dipeliharanya. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan, ada orang bertanya, Ustaz, kenapa Masjid Ghufran sambut mini maulid? Ada orang tanya, kenapa sambut mini maulid? Mini tu minimat ke apa dia kata. Saya kata memang kita sambut ni mini maulid. Sebab tu tazkirah malam ni pun tuan-tuan puan jangan risau, sekejap aja. Paling lama pun 30 minit insya-Allah. Kalau saya lebih pada 30 minit boleh rutan saya nanti, insya-Allah. Memang sebenarnya kita bercadang sambutan maulid kita akan buat agak besar sikit, tapi pada tarikh yang nampaknya kita sedang menantikan kesesuaian tetamu-tetamu yang kita jemput, yang saya tidak perlu sebutkan di sini terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah lapangkan dan nantikan, doakan mudah-mudahan mereka semua dilapangkan. Kita akan adakan insya-Allah. Jadi apapun tuan-tuan puan, sebenarnya dalam masa yang amat terhad ini saya nak cuba kita fokus. Pertama sekali saya nak tanya tuan-tuan puan semua satu soalan yang saya rasa semua kita kena tanya dengan hati yang jujur, dengan hati yang jujur. Datang ni tadi pun ramai, semua yang datang ni tak kira daripada utara, daripada selatan, daripada timur, barat. Saya dengar ada yang datang daripada jauh ni, ada yang datang daripada Thailand, ada datang daripada Jakarta pun ada ke? Iya kot. Maknanya jauh-jauh pun datang sini. Ramai datang ni semua dengan niat yang ikhlas. Saya tahu wajah-wajah ni mencermin. Bila wajah jujur ni, kita pertama nak tanya diri kita, tuan-tuan puan, kenapa datang dan kenapa nak sambut maulid? Satu soalan nak jawab dengan hati yang bersih dan jujur. Tuan-tuan puan datang malam ni, dan nanti tuan-tuan puan akan hadir. Mungkin ada ceramah, mungkin ada forum, mungkin ada majlis, mungkin ada macam-macam, yang semuanya disebut istilah mudahnya sambutan maulid, majlis maulidur rasul dan sebagainya. Kenapa datang? Kalau saya tanya, saya yakin dan percaya tuan-tuan puan, semua kita akan merasakan perasaan yang kita kadang-kadang tak perlu luahkan, tetapi kita sebagai orang yang beriman, dia memang automatik. Memang automatik orang yang beriman bila masuk bulan Rabiul Awal ini, dia akan rasa perasaan yang automatik tu datang. Walaupun
Pada hari Jumaat yang lepas, di atas mimbar kita pun telah maklumkan, dan kita banyak kali dah berulang-ulang pun, kita dah, ilmu dah berkembang tentang tarikh kelahiran baginda Nabi kita SAW 12 Rabiul Awal ini, yang bukan disepakati ke atasnya tarikh tersebut oleh seluruh ulama sejarah dan ulama hadis. Memang ada riwayat, tetapi bukan itu riwayat yang paling tepat dan semata-matanya. Ada banyak lagi riwayat lain pun, tapi riwayat 12 Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal ni memang automatik, kerana mungkin dia lebih popular dan banyak diceritakan, dan itu tidak menjadi suatu yang perlu kita bergaduh sesama kita. Bagi saya, sebab tu kita tanya pada diri kita, kenapa kita datang? Sekarang ni orang sambut maulid bukan bulan Rabiul Awal je, tuan-tuan dan puan. Betul tak? Ada qaryah, setengah-setengah qaryah nanti bulan Jun pun sambut maulid lagi. Tahun lepas 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, tuan-tuan dan puan, sambut maulid lagi. Canggih, tak salah ha? Apa salah sambut maulid? Nama je sempena maulid. Yang penting saya yakin kita akan jawab dengan hati. Kalau yang bersih, kita akan jawab kenapa kita datang, kenapa kita nak buat, kenapa kita nak hadir. Tentu kita kata sebab apa? Sebab kita cinta dekat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada satu macam punya perasaan dalam hati orang yang beriman. Yang ini orang yang beriman, yang benar-benar beriman. Dia belajar, dia tak belajar, dia baca hadis, dia tak baca hadis, dia baca kaedah hukum, dia tak baca kaedah hukum. Tapi orang yang kalau ada iman, tuan-tuan dan puan, satu macam punya perasaan tu dia ada. Ketika saya pernah belajar di kota Madinah, pernahlah bertugas. Bila musim haji ni, kerja kita memang tolong orang-orang datang haji. Tahun pertama saya di sana, saya membantu jemaah haji tabung haji Malaysia. Saya masih ingat lagi, antara bas yang pertama saya sambut, KT yang keberapa saya tak ingat. Tabung haji ni dipanggil KT 21, KT 36, kapal terbang. KT berapa sampai kita sambut, turun bas. Seorang pakcik ni turun bas. Dia turun saja daripada bas, tuan-tuan. Beg dia belum ambil lagi. Beg dia tengah angkut ni, masa tu orang Yaman yang kerja. Bukan orang Bangla, sekarang ni yang bangsa tu Yaman. Orang Yaman, orang kerja angkat bawa turun. Belum ambil beg, turun saja daripada bas. Dia tengok dekat masjid bas, masa tu hotel. Dia kata, sojid tu, sojid tu. Nak, ni sojid ke? Ni orang Negeri Sembilan, minta maaf kat orang Negeri Sembilan ni. Dia kata, sojid. Orang Negeri Sembilan dia tak kata masjid, sojid dia kata. Sojid ke tu? Sojid tu ha? Sojid tu. Iyalah sojid tu. Tanya, ni masjid kan, ni masjid Nabi? Nabi tu, Nabi. Dia cakap, dia macam satu macam. Dia kata ni masjid Nabi. Dia macam tak percaya. Terus dengan air mata dia bercucuran menangis, teresak-esak dekat tepi bas. Tuan-tuan dan puan, saya pun terkejut. Ni hati orang beriman. Pakcik tu perasaan tu. Itu perasaan orang beriman, cinta dan sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi satu perkara yang lebih penting, saya kira dalam masa yang terhad ini, dan saya akan cuba ringkaskan seringkasnya, tapi saya harap faham dengan sefahamnya. Persoalan yang lebih besar, tuan-tuan puan-puan, bukanlah persoalan kita nak sambut maulid bila. Bagi saya, persoalan yang lebih besar hari ini bukan kita nak bergaduh sambut maulid ni boleh ke tak boleh ke, syar'i ke tak syar'i ke. Yang ni ulama' dulu dah bahas panjang lebar dah. Nak sambut Nabi Rasulullah SAW rahim bulan Rabiul Awal itu ke hari tarikh wafat lebih utama ke, tarikh lahir lebih sabit ke, bila ni tak apa, boleh bahas dari segi ilmiah, kita boleh bicara. Tapi ada perkara yang lebih penting daripada itu, yang semua kita saya rasa lebih perlu faham manakala kita memang nak sambut dan kita memang nak rasa cinta dekat Nabi SAW, iaitu tuan-tuan dan puan, tolong dengar baik-baik. Kalau betul-betul kita cinta dan sayang dekat Nabi SAW, apa sebenarnya yang boleh menyebabkan kita dikira orang yang sayang betul-betul dekat Nabi? Para ulama memberikan istilahnya arkanu mahabbatir rasul. Arkan, rukun. Rukun ni maknanya benda yang mesti ada. Kalau tak ada, tak sah. Macam kita sembahyang ada rukun solat. Kalau tak ada rukun solat, solat sah tak? Tak sah. Rukun haji. Rukun haji kalau tak buat satu, dikira haji tak? Tak kira, kena datang balik. Kalau syarat wajib haji, sunat haji itu masih ada peluang. Mungkin boleh bayar dam, mungkin boleh begitu begini. Rukun tak boleh. Kalau betul sayang Nabi, ada rukun.
Apa dia rukun kita sayang dekat Nabi kita SAW? Tolong tengok dekat skrin depan juga. Pertama sekali para ulama bahas, setelah dibuat kajian, setelah dibaca kitab-kitab sejarah hadis-hadis Nabi SAW, rukun sayang kalau kita betul-betul, tak apa, kita nak sambut hari ni, kita nak buat sebelum ni, kita nak buat lepas ni, kita nak buat berapa hari, kita nak buat macam mana pun, tapi kalau kita ni kalau betul-betul sayang Nabi, ni penting ni. Kalau kita betul sayang Nabi, rukun ni nak kena bagi ada dekat diri kita. Pertama sekali, tasdiquhu fima akhbar. Tasdiquhu fima akhbar. Dalam bahasa Arab, bahasa Melayu, maknanya tasdiq daripada sadaqa. Sadaqah ni maknanya benar, jujur. Siapa sahabat Nabi yang mendapat gelaran tasdiq ni? Siapa sahabat Nabi dapat gelaran as-siddiq? Semua kita tahu. Sebab itu dia satu-satunya yang dapat gelaran as-siddiq, sebab rukun yang pertama paling kuat ada dalam diri dia. Tasdiquhu fima akhbar. Sifat benar-benar dengan jujur, dengan rela, dengan tanpa mempersoal, dengan tanpa banyak bicara. Apa saja yang dikhabar oleh Nabi SAW, kita benarkan. Ya. Oh, ini nanti dulu. Ni kita tengok dulu. Ni agak-agak ni zaman dulu, zaman padang pasir. Sekarang ni zaman teknologi dulu. Dah. Ini agak-agak ni tak ni no. Apa saja Nabi SAW khabar, akal kita boleh sampai, akal kita tak boleh sampai, kita nampak, kita tak nampak, kita dah buat eksperimen, belum buat eksperimen, tapi kalau tu Nabi bagi tahu. Itu yang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sebut, yang kita biasa dengar cerita nanti bila cerita Ma'al Hijrah kemarin tu dah cerita dah kot, dah dengar cerita-cerita Ma'al Hijrah sebagainya, cerita hijrah Nabi kan. Bila Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, bila Nabi SAW balik, peristiwa bukan hijrah Nabi, peristiwa Isra' Mi'raj, minta maaf, Isra' Mi'raj, berjalan Mekah pergi Baitul Maqdis, Baitul Madinah, naik apa begitu begini, turun apa semua cerita. Siapa nak masuk akal masa tu? Kalau sekarang ni orang kata saya semalam baru balik daripada Rusia, oh sekarang ni boleh percaya lagi. Tapi itu pun kita tengok juga, ni muka pergi Rusia ke tidak ni? Muka ada duit nak naik kapal terbang pergi Rusia ke tidak? Tapi kalau kita kata hari ni, orang boleh percaya lagi ada kapal terbang pergi Rusia. Semalam baru balik. Tapi ini bukan pergi Rusia, dia pergi Baitul Maqdis, naik pula 7 petala langit, bertemu dengan Allah, turun pula ke bumi. La ilaha illallah. Ini mukjizat. Tapi masa tu bila Nabi cerita, kita tengok, sehingga ada yang tepuk kepala begitu begini dan sebagainya, kita tahu. Tapi inilah dia. Siapa? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apa kata dia? Bila orang kafir Quraisy panggil dia, ni peluang paling baik, ni peluang paling baik nak ketawakan Sayyidina Abu Bakar ni. Benda karut macam ni, benda yang tak masuk akal macam ni, kalau dia nak terima juga, ni tak tahu apa, kita gelakkan dia. Ramai dah gelak pun, ramai dah ketawa pun. Tapi ini namanya iman, ini namanya cinta, ini namanya keyakinan terhadap kerasulan Muhammad SAW. Kata Sayyidina Abu Bakar, betul tak? Ni pertama sekali, betul tak ni daripada Nabi? Betul ke ni Nabi SAW cerita yang kamu cerita ni? Betul. Kalau betul ni daripada Nabi, lebih daripada ni pun aku percaya. Bukan kata ni, lebih daripada ni pun aku percaya. Allahu Akbar. Jadi ini rukun pertama, tasdiquhu fima akhbar. Apa yang Nabi SAW bagi tahu, ada syurga. Nabi SAW bagi tahu nanti ada namanya hari kebangkitan. Nabi SAW bagi tahu nanti akhir zaman akan berlaku banyak bencana, kemusnahan alam. Nabi SAW cerita nanti akhir zaman akan berlaku fitnah-fitnah yang hebat. Kita percaya, ambil yang i'tibar. Contoh, ni masa terhad. Yang kedua, rukun yang kedua tuan-tuan, ta'atuhu fima amar. Kalau betul-betul sayang Nabi, pertama, apa saja yang kalau betul daripada Nabi SAW, kalau itu benar-benar sahih daripada yang Nabi SAW sebut dan bagi tahu, kita terima. Yang kedua, rukun dia mesti taat betul-betul fima amar. Apa saja yang kalau dia bagi tahu, suruh buat. Amar ni perintah. Amar maknanya perintah. Apa saja Nabi suruh buat, buat. Taat. Taat ni maknanya taat. Ta'at ni daripada kalimah bahasa Arab tawa'a. Tawa'a ni asal maknanya tunduk, asal maknanya kecut, akur. Apa saja suruh aku memang buat terus buat. Ta'at. Ta'at ni perintah Allah.
Pertama sekali, Nabi SAW bagi tahu taat terus buat. Bukan tanya dulu, sembahyang ni kenapa pula 5 kali ya? Kalau sembahyang ni 3 kali tak boleh ke? Sembahyang ni kenapa pula nak kena ambil wuduk Payahlah ambil wuduk. Sekali lagi kita kat tempat kerja, kenapa pula nak keluar zakat Zakat ni kan kita duit banyak bagi-bagi kat orang suka-suka, cantik muka dia, dia buat-buat tak kerja, dia buat-buat malas nak bertolong lah gitu gini, kita pula pergi tolong kat dia, kita kerja susah-susah. Zakat ni fikir ni tak bayar. Bila suruh Nabi kata keluar. Nabi kata solat. Ni kalau nak gali, kita nak tengok dalam contoh sejarah terlalu banyak, tuan-tuan dan puan. Nabi suruh buat apa? Buat terus. Yang wajib, Masya Allah lah. Yang wajib, yang fardu, yang ibadah khusus tu lain. Yang muamalah ni yang banyak. Nabi suruh apa? Pertama sekali Nabi SAW sampai kota Madinah, Nabi ajar dekat sahabat, suruh buat apa? Afshus salam, at'imut ta'am, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Salam. Ketika itu masih lagi seorang Yahudi yang alim ilmu kitab Taurah, yang pada masa itu belum lagi masuk Islam. Diriwayatkan hadis itu selepas dia masuk Islam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sampai afshus salam, tebarkan salam. Salam maknanya hati yang sentiasa berniat baik untuk mendoakan kebaikan kepada semua orang. Orang tu baik dengan kita, orang tak baik dengan kita, orang kita kenal, orang tu besar, orang kecil, semua kita bagi salam. Tengok Nabi ajar ni, Nabi suruh. Wa at'imut ta'am, bagi makan. Apa makna bagi makan? Maknanya jangan kedekut. Maknanya rasa kita ni bukan punya kita semua tu. Nak ada milik orang lain, kongsi juga, bagi juga, sampaikan ihsan. Wasallu bil laili wan nasu niyam, sembahyang waktu malam ketika orang semua tidur nyenyak. Bangun sembahyang. Boleh bangun tengok bola, tak apa. Real Madrid lawan Barcelona, tak apa. Tapi sebelum tu ada masa solat dulu. Nabi suruh. Kadang-kadang nak bangun sembahyang malam susah, tapi sebab malam tu ada bola, senang nak bangun. Okey, tak apa, ambil kesempatan sembahyang je. Alright, no problem. Sembahyang. Sallu bil laili wan nasu niyam. Sembahyang waktu malam ketika orang tidur. Rasa kita ni hubungan direct dengan Allah SWT yang cukup luar biasa kalau kita boleh buat sembahyang waktu malam. Banyak kelebihan. Ni bukan cerita kelebihan sembahyang malam, tapi nak sebut asas ni taat perintah Nabi. Kata Nabi SAW, boleh buat 3 ni. Tebarkan salam, hati yang bersih dengan semua orang, berikan makan, tunjukkan dengan amal ihsan. Dan sembahyang waktu malam, hubungan yang kuat dengan Allah SWT tertancap dalam jiwa orang yang beriman, menzahirkan segala jiwa, penghayatan, akal, fikiran, tindakan yang bersih. Boleh buat 3 ni, tadkhulul jannata bisalam, kamu pasti masuk syurga dengan selamat sejahtera. Allahumma antas salam, minkas salam, ilaikas salam, ya'udus salam, yang kita baca zikir lepas sembahyang. Macam mana salam-salam tu nak masuk dengan salam, nak masuk syurga nama Darussalam. Ini antara Nabi sebut 3 perkara. Baik tuan-tuan, yang penting saya nak sebut taat yang disuruh. Yang kedua rukun, ingat. Yang ketiga, taraka ma naha anhu wa zajar. Ni rukun. Kalau betul-betul sayang dekat Nabi, cuba tengok yang ketiga tuan-tuan. Kalau boleh tolong ingat. Kalau siapa yang ada bawa pen, tulis. Kalau tak ada bawa pen, ada bawa iPad, iPhone, tolong tulis dan ingat. Tapi saya tahu tuan-tuan perempuan semua dhabit kuat, tak payah tulis, ingat bro. Masuk Zoom. Ni semua ulama-ulama Imam Syafi'i punya anak murid. InsyaAllah ingat terus. Alhamdulillah, okey, tak apa. Ingat kat sini je, saat lagi keluar. Tengok nyonya amoy tepi jalan, tunggu habis hilang terus. Tu masalah kita hari ni. Masing-masing kena jaga masing-masing. Yang penting, rukun yang ketiga, setelah pertama tadi, tasdiquhu fima akhbar, yang kedua ta'atuhu fima amar, dan yang ketiga ni sangat penting. Bukan saja taat semua yang disuruh, taraka manaha anhu wa zajar, tinggalkan terus. Taraka maknanya tinggalkan. Manaha anhu, apa saja yang dilarangnya, wa zajar, dan yang diberi amaran.
Bila Nabi SAW kata ni bahaya, jangan buat. Kalau kamu makan duit-duit riba ni, nanti kamu bangkit pada hari kiamat, perut kamu ni keluar api menjulang keluar dekat mulut kamu. La ilah, takut, terus tinggal. Nabi kata kalau sembahyang jangan kuat, jangan lebih daripada imam. Ni beberapa kali saya solat, kadang-kadang ternampak ada setengah makmum terlupa lagi. Sembahyang ikut imam maknanya kena ikut. Nabi SAW kata ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Dijadikan imam dalam sembahyang supaya dia diimamkan, maknanya dia didahulukan. Imam rukuk, imam i'tidal, imam sujud, Allahu Akbar, kita sujud. Imam Allahu Akbar rukuk, belum rukuk kita Allahu Akbar, kita rukuk dulu. Imam baru sami Allah, zoom sami Allah. Imam pula kadang-kadang memang lesen pun nak pencen dah. Allah minta maaf imam-imam depan saya. Allah, bila nak sampai? Kadang-kadang lah kat sini tak, insya-Allah. Tapi kalau ada macam tu kita kena tunggu. Oh, kita sihat angkat besi, Allah, brum, kita mau sujud dulu. Nabi kata barang siapa yang mendahului imam, hati-hati, sebab nanti hari kiamat dia dibangkitkan, kepala dia bertukar jadi kepala apa? Kepala khinzir. La ilaha illallah. Jangan main-main. Jadi benda yang dilarang, ditegah, tinggal terus. Ini saya bagi contoh-contoh yang sikit. Nabi larang kita mengata orang, Nabi larang kita bermusuhan, Nabi larang kita jangan pecah belah, Nabi larang kita jangan timbul fitnah, Nabi larang kita jangan hasad, dengki, sakit hati, Nabi larang kita jangan busuk hati. Nabi larang semua benda ni. Kita pergi layan buat apa? Niat kita nak bercakap tu apa? Niat kita nak datang ni apa? Niat kita tu, langkah kaki kita bermula, apa tujuan kita? Nabi larang. Hak Nabi larang, tentulah yang paling besar, paling utama, jangan syirik kepada Allah. Allah ya'budu, apa ni istilahnya, ani abudullah wajtani. Itu semua para nabi. Pertama sekali suruh tauhid, sembahyang, ibadah kepada Allah, tinggalkan benda syirik, tinggalkan perkara-perkara yang khurafat. Ini paling penting. Lepas pada itu yang lain-lain pun semua. Yang keempat, tuan-tuan, yang terakhir, sebab saya dah bagi tahu dah, tak boleh lebih setengah jam. Kalau setengah jam ramai tunggu nak rotan saya ni. Ada 5 minit lagi. Yang keempat, yang terakhir, rukun sayang Nabi SAW. Ni sangat kritikal dan penting. Kalau betul-betul sayang Nabi, tuan-tuan dan puan, kita tidak akan mengabdi diri kepada Allah. Kita sayang Nabi. Kenapa sayang Nabi? Sebab Nabi orang yang paling dikasihi oleh Allah. Betul tak? Kita rasa kita sayang kat Nabi sebab kita tahu, walau kita jahat macam mana, walau kita buruk perangai macam mana, walau iman kita macam mana, yang Allah lebih mengetahui. Tapi kita tahu kalau Nabi ni orang yang paling bersih, orang yang paling suci, orang yang paling sayang Allah, orang yang paling kenal Allah, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita sayang Nabi. Maknanya kita nak buat macam yang Nabi buat. Sebab itu rukun yang keempat, alla ya'budallah illa bima syara'. Kalau betul kita sayang Nabi, kita tidak akan buat apa pun yang namanya ya'budallah. Ya'budallah ni maknanya apa? Ibadah kepada Allah. Ibadah ni maknanya apa? Abdi diri. Maksud abdi diri maknanya kita tak tundukkan diri kita. Kita tidak buat something yang kita rasa ini adalah persembahan. Kita tundukkan diri untuk kita rasa kita kerdil depan Allah, dengan sembahyang ke, dengan baca doa ke, dengan zikir ke, dengan apa yang kita buat tu kita rasa ini adalah ibadah, ini adalah satu kekuatan, ini adalah saya nak mendekatkan diri kepada Allah. Yang tu kita tak akan buat illa bima syara', kecuali yang disyariatkan, yang dipandukan, yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, baru kita buat. Itu yang keempat, rukun yang keempat. Kalau betul-betul sayang Nabi. Sahabat dulu nak buat benda besar pun tanya, ni Nabi buat, Nabi tak buat. Kadang-kadang kita sebab suka nak buat kita buat terus. Memang di sana ada perkara-perkara, masalah-masalah khilafiyah yang cabang dan sebagainya, tapi kita jangan ambil terlalu mudah sehingga semua pun kita nak buat, kita buat. Ni hati-hati. Yang paling penting, yang lebih khusus, kita nak abdi diri kepada Allah, kalau boleh kita nak ikut yang betul-betul Nabi buat.
daripada yang paling wajib, yang sunat, kemudian yang lain-lain. Solat kita ni Nabi buat solat macam ni ke? Yang kita solat macam ni Nabi solat macam ni ke? Solat sunat ni macam tu ke? Bacaan ni Nabi buat. Zikir yang kita baca pagi petang ni, kalau boleh kita ikut betul yang Nabi baca. Bukan kita kata yang Nabi tak baca tu salah. Bukan kita kata mentaliti kita hak Nabi tak baca, hak Nabi tak buat ni mesti sesat, mesti salah. Tidak. Itu ada perbahasan kaedah-kaedah hukum. Tetapi yang kita pasti, yang Nabi buat, yang Nabi baca, yang Nabi tunjuk, itu adalah the best. Betul tak? Kerana apa? Kerana Nabi orang yang paling sayang Allah, dan Nabi orang yang paling takwa kepada Allah. Dalilnya terlalu banyak, tuan-tuan. Saya takut dah habis masa ni. Takut kena rotan juga ni. Aku pun takut juga. Boleh tambah sikit masa lagi. Saya nak bagi satu cerita sikit je, nak bagi sebab tentang buat-buat. Nabi SAW satu ketika, bila hadis ni cukup popular, selalu dengar, tapi nak sambung sikit je tentang jangan buat satu yang Nabi pesan sangat-sangat. Hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Cerita yang popular bila ada sahabat-sahabat yang mula bercerita, bila mereka compare mereka dengan Nabi SAW. Sampai ada yang kata, oi, kalau macam tu lah Nabi SAW punya sembahyang malam, aku lepas ni tak tidur dah. Tiap-tiap malam aku tak tidur. Tobat, aku memang takkan tidur. Berjanji pada diri, mula malam ni aku takkan tidur, sembahyang tiap-tiap malam. Yang seorang pula kata apa? Oi, kalau tengok macam tu lah Nabi SAW punya zikir, punya ingat kepada Allah, lepas ni aku tak kahwin dah. Tak kahwin dah. Nak terus zikir, nak terus baca Quran, nak terus kahwin ni nanti payah. Nak kena beli susu anak, nak kena pergi beli pasar malam, beli keropok, kerepek pisang, payah. Tak kahwin. Seorang lagi kata apa? Seorang lagi kata, ya Allah, kalau begitulah Nabi punya zuhud, Nabi SAW punya kawal diri, aku lepas ni nak puasa sepanjang tahun. Nabi tengok puasa banyak. Sebab Rasulullah SAW kata, puasa ni junnah, puasa ni perisai. Nabi boleh kekang diri sebab banyak perisai. Aku kena bagi lebih lagi. Aku puasa sepanjang tahun. Mula besok, aku takkan tak puasa, tiap-tiap hari puasa. Ni sahabat. Kita tahu apa respon Nabi SAW. Respon Nabi SAW terus keluar masa tu. Dan Nabi tanya, kamu ke yang kata begini, kamu ke yang kata begini, kamu. Kalau secara logik mungkin kita boleh bayangkan. Kalau secara logik kita boleh bayangkan, kalaulah contoh kita lah, kita bawa satu-satu amalan. Ada orang hari ni dia buat amalan sendiri. Dia kata ni daripada Nabi lah, ni daripada tok guru, tok syekh macam ni, dia bawa. Dia suka orang ikut. Lagi orang buat banyak, lagi dia suka. Kalau cara macam tu, kalau Nabi jenis macam tu, kalau sahabat ni sebut gitu, Nabi SAW akan kata apa? Ui, bagusnya kamu ni, mai sini, tepuk bahu. Ui, kamu nak puasa sepanjang tahun, kamu ni lah orang paling kuat iman. Ui, kamu ni nak sembahyang tiap malam, Masya Allah, engkau ni lah contoh bagi seluruh umat, orang paling banyak sembahyang malam. Lagi banyak sembahyang, lagi bagus. Nabi boleh cakap macam tu. Tapi Nabi cakap macam tu ke? Dah kan? Secara tiba-tiba Nabi terkeluar satu kalimah yang memeranjatkan kita, yang jarang Nabi sebut. Tiba-tiba Nabi kata, ana atqakum lillah. Aku orang yang, kamu lupa ke? Aku orang yang paling bertakwa kepada Allah. Ni dia. Yang kamu buat ni, yang saya tanya tadi, kita buat ni apa? Sayang Nabi, betul. Tapi sayang Nabi macam mana? Apa sebenarnya maksud rukun kita sayang Nabi? Kalau kamu betul sayang ke aku, kalau kamu betul, kamu lupa, aku orang paling takut kepada Allah, aku orang yang paling tahu ibadah, aku orang yang paling Allah sayang, aku paling tahu apa ibadah paling Allah suka. Sebab tu Nabi SAW kata, tengok aku puasa juga tapi tak puasa sepanjang. Ada puasa, ada tak puasa. Aku berkahwin juga, tapi aku juga beribadah, mentadbir. Aku juga sembahyang malam, tapi bukan sembahyang malam. Aku juga buat, maknanya ibadah berpada-pada. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Yang penting akhir tu Nabi SAW kata, hadis yang sama, faman yarghabu an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang memalingkan diri, suka buat-buat benda, suka reka ikut selera nafsu apa semua, yang daripada selain yang aku benar-benar tunjuk, maka sedia, itu bukan daripada umat aku. Na'udzubillah. Aku tak terima. Jadi tuan-tuan puan, kita berpada setakat ini nampaknya pada malam ini. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, saya berseru pada diri saya dan tuan-tuan puan semua, semangat menyambut Maulid ini
marilah kita harmonikan dan kita bersihkan. Harmonikan daripada sebarang persengketaan sesama kita. Dan yang kedua, kita suci dan bersihkan daripada hanya sekadar keseronokan dan sentimen, atau mungkin saya gunakan istilah sentimen tadi, seronok, rasa seronok nak buat apa dak. Kita bersihkan niat dan tujuan kita sebenar, kita benar nak cinta dan sayang kepada Nabi SAW, kita kena adakan. Ini yang sangat lebih penting, tuan-tuan puan. Buatlah tuan-tuan puan majlis maulid 10 kali. Nak buat 12 malam, buatlah 24, buatlah 36 malam, buatlah 365 malam. Tiap-tiap malam buat sambutan maulid. Sila buat. Tapi kalau hati tuan-tuan puan masih nak busuk hati dekat orang, buat apa? Tangan masih nak pegang benda haram, buat apa? Mata masih seronok lagi nak tengok, lidah masih lagi tak boleh kawal nak cakap kalau orang, buat apa? Saya tanya, buat apa tuan-tuan? Buat saja. Saya bawa balik pada Terengganu. Orang Terengganu kata, buat saja, tak ada apa. Buat saja. Maknanya buat-buat gitu, tak dapat apa. Letih ya. Dapat makan biryani tiap-tiap malam, dapat okey, selawat apa. Makan biryani bukan tak bagus, selawat bukan tak bagus. Pribadi yang tidak faham ni yang tak bagus. Jadi tuan-tuan, setakat ini mudah-mudahan Allah bagi hidayah. Tolong ingat balik pada saya dan pada kita semua. Pertama sekali, kita benar-benar jadi orang yang membenarkan, menerima dengan penuh keyakinan segala yang datang daripada Nabi SAW. Yang kedua, taat betul-betul yang diperintah. Segala yang Nabi perintah buat terus, sampaikan terus, usahakan sungguh-sungguh, yakin itu terbaik. Yang Nabi larang, tinggalkan terus. Tinggalkan terus. Jangan dalik lagi. Jangan lagi cari ni boleh. Ada orang bila kita baca kitab kabair, dosa-dosa besar, ada orang tanya saya, ustaz, ni dosa besar ni kalau ambil sikit, ambil banyak haram, ambil sikit haram sikit kot. Dia tanya, ada haram sikit, ada haram banyak. Itu bagus. Bagus nak pergi jalan, pergi masuk neraka, bagus lah. Na'udzubillah, jangan buat macam tu. Itu tak boleh. Dan yang keempat, pastikan selepas benda ni tuan-tuan puan, kita buat semakan sikit dan buat kesungguhan sikit. Segala yang kita nama ibadah, daripada solat kita, puasa kita, baca Quran kita, zikir pagi petang kita, dan yang lain-lain banyak lagi tu. Yang kita berkeluarga, yang kita berkawan, yang kita berjiran, yang kita bersahabat, yang kita berguru, yang kita belajar, yang kita bermusafir, yang kita berrehlah, berpiknik, semua ni kalau boleh nak ikut yang Nabi ajar. Nabi buat semua. Semua tu Nabi buat. Tu kalau nak buka cerita panjang. Jadi kita nak kena faham kaedah dia, faham. Kalau boleh. Bukan kalau boleh, sebenarnya kena bagi boleh. Mestikan boleh, supaya kita benar-benar jadi orang yang insya-Allah, kalaupun kita tak zahirkan banyak, kita ni sayang Nabi, buat ni tak apa, tapi Allah tahu. Dan manusia pun tahu akhlak kita, tingkah laku kita, lidah dan tangan kita, kaki kita yang berjalan, membayang dan mencerminkan dan menterjemahkan seorang yang benar-benar cinta kepada Rasul, membawa keharmonian, membawa rahmah, membawa perdamaian, bukan membawa persengketaan, kekeliruan dan perpecahan. Wal'iyadzubillah, nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Kita berpada setakat ini. Yang baik dari Allah, kelemahan tentu daripada diri kita, khususnya saya dan kita. Doa mudah-mudahan Allah SWT bagi hidayah kepada kita semua, kekalkan kecintaan kita yang bersih kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan jadikan isteri, anak-anak kita dan keluarga kita dan masyarakat kita insya-Allah sentiasa terpandu kepada hidayahnya dan kepada kebaikan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir dhunubana wastur 'uyubana wa amin rawatina wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر ذنوبنا وتعلم حاجاتنا فأعط ما سؤلنا مما يرضيك عنا. Engkau maha mengetahui ya Allah segala yang zahir dan yang tersembunyi yang ada pada diri kami. Engkau maha mengetahui ya Allah segala yang ada dalam hati sanubari kami. Tolong terima permohonan maaf daripada kami dan ampunkanlah kami ya Allah. Engkau juga maha mengetahui ya Allah segala yang tersemat dalam hati
hati kami, niat-niat baik yang ada dalam hati kami. Terima dan permudahkan ya Allah, kabulkan segala hajat dan niat baik yang ada pada hati kami. Allahumma rzuqna wa wafiqna mahabbata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warzuqna wa wafiqna mutaba'atahu ashabihi ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in, qawlan wa fi'lan wa amalan salihan mutaqabbala. Ya Allah, rezekikan kami rasa benar-benar cinta dan kasih kepada Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rezekikan kami dan jadikan kami orang yang benar-benar menghayati dan membenarkan segala yang dikhabar oleh Nabi-Mu, mentaati segala yang diperintah oleh Nabi-Mu, meninggalkan segala yang ditegah oleh Nabi-Mu, dan mentaati-Mu dan mendekatkan diri kepadamu benar-benar mengikut perintah dan panduan daripada Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kasihkan kami kepada para sahabat ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in, dan rezekikan kami juga ya Allah menjadi orang-orang yang taat dan patuh mengikutinya di dunia sampai kepada hari akhirat, dari segi amalan kami, dari segi i'tiqad kami, dan dari sudut akhlak kami, dan dari sudut segala muamalah kami bersama dengan isteri, keluarga, masyarakat, dan bersama dengan sekalian kaum muslimin dan muslimat, dan juga sekalian manusia makhluk yang ada di sekeliling kami. Jadikanlah kami orang-orang yang membawa rahmat, membawa petunjuk dan hidayah, bukan orang-orang yang menunjukkan kepada kesesatan dan kemudaratan, ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ta'ala wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.